Hai guys, so hari ni Hama nak ajar korang macam mana nak besarkan bicep korang dengan maksimum. Okay, so tengok sampai habis guys tips ni. Okay, jom. Okay guys, so tips yang pertama ialah masa korang buat dumbbell curl, make sure korang alternately ke dalam. Okay, untuk recruit banyak lagi muscle fiber. Okay, nafas, squeeze dan twist. Okay, nafas, squeeze dan twist. Okay, tips yang kedua ialah kalau korang nak besarkan bicep, make sure korang lakukan movement eksplosif macam ni. Squeeze pump, slow squeeze pump. Okay, slow untuk target fast twitch fiber. Kalau korang nak besarkan bicep korang secara maksimum, wajib korang buat ni. Okay, tips yang ketiga geng, masa korang buat pre curl, make sure korang slow untuk recruit banyak lagi muscle damage. Squeeze, slow, squeeze. Okay guys, kalau korang ada apa-apa soalan lagi nak tanya berkaitan fitness, korang boleh komen saja dekat bawah guys. Hama akan bantu.